Okey geng, Assalamualaikum dan selamat pagi guys. Untuk hari ni saya nak buat penerangan untuk explain untuk tengok update version 4.4 geng. Okey, kalau tengok sini kita ada major update yang paling besar untuk version 4 untuk 4.4. So ada banyak update yang terkini untuk saya explain lah. Okey, first macam biasa untuk update yang terbaru, kalau kita tengok kat sini, kita boleh pergi dekat game plan. Kita cuba pergi kat sini. Kita akan dapat kat sini, kalau awak nampak, perhati kat sini dekat game plan sini, kalau awak nampak ada satu button kamera. So untuk kamera kat sini kita dapat tengok display player kita lah. So untuk macam ni, untuk kita tunjuk cara kita ambil gambar untuk kita punya squad, untuk satu keseluruhan squad kita yang ada. So ini satu perubahan yang baru yang Konami bagi untuk dekat sini. First yang ini, and then untuk seterusnya kalau kita tengok untuk update kita boleh delete dah. Okey. Untuk skill-skill kita dah boleh delete. Macam contoh kalau skill yang kita tak nak, kita boleh tekan player and then kita akan tekan skill training dan kita boleh buang skill yang kita tak nak. Contoh disparity and then kita delete. So kita dah boleh delete skill-skill yang kita tak nak. Okey, lagi satu update untuk tambahan skill. Okey, untuk tambahan skill kita ada satu kelainan Konami update. Sebelum ni kalau kita tengok, kita update skill ada random dan dengan kategori. Sebelum ni kita hanya update random saja and then kita akan dapat macam-macam skill lah. Contoh untuk guli SS, kita nak tambah skill, kita nak cari one touch pass. Kadang-kadang dia dapat yang defend punya. Okey, dapat macam blocker, track back, macam defend punya lagi area tackle. So defend punya skill. So agak random, so agak susah. So kali ni Konami dia tambah lagi satu slot. Kita boleh dapatkan dalam kategori, tapi menggunakan point yang background warna putih tu. Kalau yang random, background hijau, kasut putih. Yang ini background putih, kasut hijau. Okey, untuk kategori ni Konami dah pecahkan. Contoh kita nak tambah gulik, kita nak tambah bahagian shooting. So kita pilih saja shooting. Kita pilih shooting. Konami akan pilih random dalam bahagian shooting saja. So antara 1 2 3 4 5 6 7 8 9. So antara 9 skill ni Konami akan bagi kita secara random. So dia kecilkan lagi kategori lah. So lagi mudah lah untuk kita dapat. So tak adalah kita dapat untuk striker, skill defense, skill tengah, midfield. So kita akan dapat terus untuk shooting. Contoh kalau awak nak untuk dribble, awak tengok kat sini dapat double touch. Contoh kalau korang nak cari double touch, korang ambil bahagian dribble. So tengoklah atas rezeki korang untuk dapat double touch. Tapi tak adalah merosok sangat kan. Macam sebelum ni. Sebelum ni Konami bagi yang macam pelik-pelik tau. So macam ni kita boleh dapat, kita boleh select mana yang kita nak. Okay. So tu yang kedua yang Konami update. Seterusnya, untuk kat sini kita boleh nampak satu pack lah. Okey, untuk pack kita boleh tengok kat sini Konami ada update manager baru. Okey, manager baru kat sini Johan Cruyff menggunakan position 89, out wide dia punya 81 saja. Agak rendah, pelik. Sebelum ni Konami bagi balance macam 88, 88, yang ni 89, 81. So untuk siapa-siapa yang bermain position game boleh cubalah. Okey, ini dia punya booster pun type position dan jumping. Okey, itu sahaja untuk update pack, tak ada yang lain lagi. Lagi satu, kita akan dapat baju masa awak login game ni, hari first awak login daripada update, korang akan dapat baju. Ni baju yang Konami bagilah. Korang akan dapat baju. And then seterusnya backup player, kalau awak nampak dekat saya punya squad tu, ada player 385/900 dan backup player. Konami bagi lagi satu tambahan untuk 500 player, tapi awak nak lock dia, saya dah unlock. Awak tekan button ni yang dekat unlock tu, nanti awak boleh buka backup player. Backup player tu menggunakan 500 GP lah. Pastikan korang ada GP yang banyak. So itu saja untuk bahagian itu. And then untuk player, Konami ada player yang baru keluarkan, Fenomena Finishing untuk Suarez, Blitzker untuk De Villa dan Fernando Torres. Tak ada special skill lah, semua menggunakan goal poacher. And then satu player PTW juga, Konami ada tambahan PTW kat sini. Ada Van Dijk, Camavinga, Rafaelio, De Bruyne. Okay, korang boleh tengok sendiri player-player PTW yang ada. And then tambahan lagi player kat sini.
Tak silap saya, tak silap Jack ni pun tambah juga untuk player Trendio Superliga. And then untuk bahagian nominated contract, Konami ada tambahkan player yang ini. Okay, korang boleh tengok kat sini ada 6 player. Harry Kane, Moraes, okay, Canaglo, Grimaldo, okay, Van Hecke, itu, okay. So kat sini, so lagi tambahan kat sini AFC player. Ada tambah juga, and then korang kena main event. Daripada 8 orang ni korang boleh dapatkan player-player daripada AFC lah. So kena main event. Okay, so itu sahaja untuk player. Okay, untuk ramai yang tanya je, untuk sebelum ni kita ada, kalau korang perhati kat sini, ada 850 coin untuk Konami bagi kepada kita lah. Tapi untuk Konami bagi ni, untuk dia bagi secara possibility. Kalau korang baca dekat sini, each reward will award you a certain amount of football coin with the possibility to earn up 850 coin. So korang akan dapat 850 ni, tak semua orang boleh dapat lah. Untuk dapatkan 850 coin ni, korang hanya perlu pergi kat sini. Okay, korang nampak tak event PVP, korang nampak tak event AI. So ada bulatan random reward. So korang cari event yang ada bulatan random reward tu, korang akan dapat 850 coin. Tapi secara random. Okay, contoh dekat PVP, kita pergi dulu kat PVP. Kita pergi kat kode go, saya dah main dah. So korang tekan belakang saya ni ada huruf I, korang tekan belakang ni, and then korang baca detail. So kat sini kalau korang complete challenge reward pertama, so korang buat main kode go first game, korang dah menang, so korang akan dapat coin-coin yang ini. So dia bukan dapat 850 sahaja. Korang akan dapat 85, 20, 5, 15, 10. Korang akan dapat salah satu daripada coin-coin yang ni. So untuk dapat 850 coin tu 0.10% mat. Tak sampai 1% pun Konami nak bagi kita. So siapa-siapa yang betul lah 0.1% yang akan dapat 850. Macam untuk saya dah main event-event ni, saya dapat dalam 15.5 sahaja. Okay, so macam kat sini, kalau korang complete dah reward pertama, korang akan dapat. Complete lagi reward kedua, korang dapat lagi 850 serba-serba sini lah. Kalau rezeki korang jackpot, 850 dulu korang dapat. Kalau rezeki korang, okay. So dah selesai kat Gordon, korang pergi juga kat Spanish. Korang main juga event yang ini. Okay, korang main event ni, korang main sampai challenge pertama, korang dapat 50 coin. Challenge kedua, sama juga macam tadi. Korang akan dapat secara random untuk coin. And then challenge ketiga, korang dapat skill lah. So tak ada masalah. And then settle kat sini. Bila korang dah settle, korang pergi dekat event AI juga. Korang main kat sini juga, sama macam tadi. Okay, korang kena complete sampai 500 point. Korang akan dapat coin-coin yang bernasib baik lah. Yang mana korang punya rezeki. Ni 1000 point korang main game, korang akan dapat juga lagi sekali. Korang main lagi sampai 2000 point, korang akan dapat lagi sekali. 3000 point, korang akan dapat lagi sekali. So banyak peluang korang akan dapat. Tapi selalunya macam itulah, Konami jarang bagi yang manis-manis untuk kita. Tak ada apalah. Betul lah tu. Betul. So kat sini pun ada lagi satu. Korang main juga dekat sini, korang main sampai point yang ke 1500, korang akan dapat lagi. Itu event-event yang korang dapat untuk dapatkan coin. Okay, itu sahaja caranya untuk korang dapatkan coin. Untuk division, kalau korang tengok kat sini, kita ada dua kategori. Sekarang dah ada dua kategori mat. Untuk AI, untuk PVP. Untuk AI ni untuk Konami buat kepada kita, untuk kita training lah. Contoh kalau kita main dekat event AI kat sini, kita dah main dekat event online, kita agak stres, lalu kalah, 2-3 game kalah stres. So Konami buat satu kategori untuk lawan division dengan AI. So kat sini kita boleh improvekan lah kita punya passing, kita boleh improvekan kita punya gameplay, kita boleh control kita punya long ball shooting. So Konami bagi kita bermain dengan AI. Tapi tak silap saya, Konami bagi lawan AI ni, bagi AI tu squad kita punya account jugalah. Mungkin korang jumpa squad saya menggunakan player-player yang epic, dia akan bagi. Tapi dia ambil level-level yang rendah lah. Dia bagi level-level yang rendah lah. Kalau contoh AI tu mungkin division 6 lah. Dia tak bagi yang division tinggi. Tapi lawan AI lah. Tapi AI pun ada ranking juga kalau kau tengok sini. Sama macam biasa. Cuma Oppo tu AI yang control. Okay. So itu sahaja untuk yang apa orang cakap division. Yang lain semua sama.
Lagi satu untuk shop. Kita tengok kat sini ada shop kat sini. Okey, untuk shop ada promosi. Okey ada promosi sekejap kita akan tunjuk untuk shop lah. Okey, untuk shop kat sini kalau korang boleh tengok kat sini. Okey, kita ada diberi oleh Konami 260 koin dengan 5 ringgit 50 sen, 20 ringgit 90 sen, 7 ringgit 90 sen. So total koin kita ada yang ini sahaja. So untuk koin promo lah Konami bagi kepada kita. Untuk spin player-player yang mana yang kalau korang nak spin nak ambil manager pun boleh. Okey. Okey, seterusnya kalau kita tengok kat sini untuk mission. Kalau tengok skill up, ni biasa tak ada apa-apa update. Untuk kat sini match pass sama saja, tak ada apa perbezaan. Untuk objektif, kita boleh tengok kat sini. Kita ada event-event untuk dapatkan kasut yang background putih lah. Yang ni untuk tambah skill player. Kita nak tambah skill player secara random kategori. So korang kena clearkan objektif yang ada. Kat sini pun ada. So kena clear lah. So saya banyak dah main. So yang ni untuk division. Kalau korang sampai di sini tu, korang boleh dapat semua reward-reward yang ada lah. Okay, so itu sahaja untuk reward. Untuk mission. Okay, tak ada perubahan lagi. Untuk kat sini, saya nak tunjuk satu gameplay yang Konami tunjuk untuk ada offside dia macam ala-ala VAR. Okey, kita akan tunjuk tu anda. Okey, ini gameplay yang saya dah main. Ni saya rekod lah offside. Konami dah buat ala-ala macam ada VAR lah. So ada satu apa orang cakap satu line zoom di situ, satu perubahan animation animasi perubahan barulah untuk offside. So dia nampak lebih detail lah untuk offside. Okey. Untuk offside lagi satu, ada lagi satu perubahan kalau untuk macam siapa-siapa yang selalu spin player epic. Kalau korang nak release player agak susah kan. Kali ni Konami bagi memudahkan korang untuk release player. So kat sini so macam sini kalau korang tengok nampak untuk release player macam saya spin hari tu dapat Suarez. So kita boleh select macam gitu saja and then kita boleh release terus direct. Kalau kan sini kita nak sebelum ni kalau kita nak release semua kita kena keluar dulu, kena release dulu atau spin lagi. So sekarang tak ada. Konami memudahkan kita release terus daripada sini. Boleh terus release direct daripada sini. So mudahlah untuk kita untuk spin lagi untuk seterusnya. Okey. Lepas tu lagi satu untuk yang tadi yang saya explain pasal skill tu, cara-cara nak tambah skill tu nanti saya akan explain secara detail. Mungkin dekat video lagi satu saya akan upload. Untuk sekarang ni kita nak terang secara basic lah. Okay, secara basic update yang terkini. Untuk detail, untuk update player yang betulnya, sebetul-betulnya kalau boleh nak kat sini pun boleh. Ada lagi satu cara untuk kita tambah player yang lagi mudah lah ataupun yang lagi senang lah. Supaya korang tak salah tambah dekat player. Okay. So kita akan terang nanti untuk next video. So lagi satu, ada satu yang saya nampak kat sini. Bila kalau korang on setting yang ini, dia ada satu apa orang cakap satu arrow, ada dua arrow kat situ. Saya tak pasti ini apa kegunaan dia. Saya rasa mungkin ini kegunaan dia untuk membantu kita daripada segi passing lah. Okey. Kalau awak tengok kat sini, pergi kat setting, play setting, korang pergi kat play setting, korang tekan dekat bahagian pass search guide tu korang tekan. So mungkin dia akan guide kita untuk cari passing yang mana sesuai lah. Okay, kalau kawan nampak kat sini, bila korang passing, dia akan ada keluar arrow tu. Saya tak pasti macam mana gunanya dua arrow tu. Yang saya tahu saya tekan satu, dia keluar dua. Kalau yang mana faham, korang boleh komen, korang boleh explain. Saya tak berapa pasti. Nampak kalau korang passing ke, korang crossing ke kan, korang through ke, dia ada dua arrow kat situ. Bila korang on, adakah itu dia macam tunjuk cara-cara ataupun dia akan nak tolong korang, tolong kita lah untuk guide kita cara passing mana bola tu gerak. Saya tak pasti. Kalau korang tahu, korang boleh komen dekat bawah ya. Ini skill-skill yang ada lah. So saya rasa untuk sekarang ni itu sahaja yang update yang terkini. Kalau ada saya tersilap pandang, masa ada yang saya tak explain, korang boleh komen ya. Saya rasa tak ada apa-apa lagi untuk perubahan kat sini. Yang ni pun saya dah terangkan macam mana nak tambah backup player,
ada tapak baju e-football, player-player yang ada, pack yang ada, okey, coin yang promosi. Saya rasa saya dah explain semua, so tak ada apa-apa lagi. Untuk dapatkan coin 850 GP pun korang boleh main dekat event-event yang saya bagi tahu tadi. Division pun dah ada 2 kategori. So nanti bila kalau korang dah main 2 division nanti dekat korang punya profile nanti dia akan keluar macam ni Division 6. Pun dia akan jadi perubahan kat sini. Dia akan jadi lain kat sini. Okey. Untuk squad pun saya dah terangkan macam mana untuk game plan, dah terangkan macam mana nak tambah skill. Saya pun dah explain, okey. Untuk tambah skill, macam mana nak delete, kita semua explain, okey. So saya rasa itu sajalah untuk kali ini untuk update. Tak ada lagi yang lain untuk saya terangkan. So untuk pasal training untuk update skill player tu nanti saya akan explain untuk next video lah. Okey, yang mana yang belum subscribe, boleh subscribe dulu. Mungkin kita akan nanti yang mana belum subscribe tu mungkin terlepas update-update ataupun info-info terkini. And then apa player yang saya spin pun saya akan upload kat YouTube. So korang boleh follow saya saja dan subscribe saya Follow atau subscribe. Jangan lupa share video ni, jangan lupa like dan komen. Okey. So kita jumpa lagi untuk the next video. Thank you untuk hadir guys. Selamat bermain untuk version yang baru, version 4.4. Okay. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Bye bye. See you guys.